Dekat sini Hakim ada satu lagi Mila Media Messenger Bag. Yang ni Hakim memang recommend. Dia ada dua colour yang kita baru restock tadi. Satu colour powder blush ni, satu lagi colour black. Tapi sekarang ni Hakim nak tunjuk yang powder blush ni sebab colour dia memang cantik, colour pink yang sangat-sangat cantik lah Lepas tu dia punya hardware dia colour gold. Yang ni mangga ni bukan mangga betul maksudnya korang tak boleh tanya Hakim lah mana kunci dia. Sebab kunci dia memang melalui hati. Kalau hati korang bersih, hati korang suci, korang confirm boleh buka bag ni, okey? Macam tu je. Hakim hampir tadi buka dia, hati tak pun nak baik tadi. Hampir tak boleh buka. Lepas tu bila Hakim istighfar, nampak dia terus boleh buka. Okay, so dia datangkan sekali dengan strap. Strap ni korang boleh adjust lah. And kalau korang nak buat crossbody pun boleh kan. Kalau nak buat crossbody boleh, nak buat shoulder pun boleh. Macam kalau crossbody macam ni lah, kalau shoulder macam ni. Okay, nampak tak struggle Hakim kat situ sebab badan Hakim besar. So nak kena adjust sikit lah strap ni kalau nak betul-betul muat. Crossbody kan sebab adjustnya macam ni je dekat tepi ni. Nampak ni, dia ada macam pin kat situ. Okay, so senang je. And bag ni quite spacious juga. Kalau korang letak telefon, long wallet, semua boleh muat. Kalau korang tanya apa lagi yang boleh muat, tak banyak benda lah sangat. Nampak tak? Nipis je. Korang janganlah letak botol air pula dalam ni, confirm lah akan kembung kan. So jangan buat benda pelik-pelik Okay, dia magnetic closure, so korang boleh tutup macam tu and buka pintu senang, very easy to access. And then bag ni pun ringan walaupun dia ada hardware kat sini, tapi hardware dia tak berat sangat. So kalau korang berminat yang ni, detail harga description, detail harga semua kita akan letak di description kat bawah. Jangan lupa check out guna voucher yang available dekat kita punya kedai. And then check out terus dekat shopping bag kita. Okay.